Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Nur Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Yang berhormat Timbalan-timbalan Menteri, yang berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian, yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Sabul Hamid, Naib Chancellor UiTM, pengurusi dan ahli-ahli lembaga perkara universiti, naib-naib chancellor dan ketua-ketua eksekutif IPDA dan IPDS, seterusnya yang kita raikan malam ini, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana apa yang kita telah rancangkan malam ini dengan izin Allah juga telah menjadi kenyataan. Sesungguhnya saya merasa begitu terasa kerana sambutan yang diberikan kepada saya dari bawah bukit UiTM lagi sampai ke atas dan seterusnya dalam dewan ini bukan merupakan sambutan yang biasa, tapi saya anggap sebagai sambutan yang luar biasa. Pada semua siswa-siswi yang berhimpun, 5,000 dalam dewan ini dan 5,000 lagi di luar dewan, dan mereka yang sedang menonton secara langsung melalui web TV, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apabila cadangan dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi, bahawa sudah sampai pada masanya kita menubuhkan sebuah yayasan sukarelawan siswa ataupun YSS. Saya tidak ragu-ragu untuk menyambut cadangan itu
dengan memberi persetujuan kerana cadangan ini amatlah bertepatan, amatlah kena pada masanya, kerana sesebuah yayasan seperti ini akan dapat membentuk kepribadian yang lebih mantap dan personality yang lebih unggul di kalangan siswa-siswi kita melalui berbagai aktiviti dan program yang bakal dilaksanakan oleh yayasan. Jika kita selalu mengungkapkan bahawa siswa-siswi adalah merupakan pewaris kepada kepemimpinan bangsa dan negara, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menyediakan para pewaris kita ini bukan sahaja dengan ilmu yang secukupnya seperti mana yang disarankan oleh Datuk Khalid sebentar tadi, tetapi lebih daripada itu untuk melengkapkan setiap daripada siswa-siswi kita dengan nilai-nilai kemanusiaan sejagat, nilai-nilai yang akan membolehkan mereka lebih sensitif, lebih cakna dengan keperluan masyarakat kita, supaya dengan cara ini siswa-siswi kita akan menyumbang secara lebih bermakna kepada kemajuan dan masa depan bangsa, agama dan negara. Dari segi kerajaan, kita akan melakukan yang terbaik untuk saudara-saudari yang merupakan generasi yang akan datang. Saya tanya pada diri saya, apakah sebenarnya yang dituntut oleh siswa-siswi kita yang berada di IPDA maupun di IPDS? Apakah sebenarnya jangkaan? Apakah rupa bentuk negara yang mereka ingin mewarisi dan diwarisi oleh kita yang menjadi pemimpin pada hari ini? Kalau kita menimbulkan persoalan ini, maka salah satu daripada jangkaan mereka semestinya lah kita dapat menyediakan sebuah negara yang mana hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok dan hari mendatang bila mereka menjadi para graduate, negara Malaysia akan merupakan sebuah negara yang bertambah lebih makmur, lebih berjaya daripada keadaan hari ini.
kalau kita tidak dapat mengemudikan negara kita, tidak dapat mengurus tadbir negara kita dengan baik, sama ada melalui dasar kita yang tak kena pada tempat, sama ada kita akan mengecewakan mereka kerana kita gagal dari segi pelaksanaannya, maupun kita telah menyalahgunakan amanah yang telah diletakkan di atas bahu kita, maka pada masa itu akan hancurlah segala impian yang besar dan teragung yang ada pada setiap daripada siswa-siswi. Mereka yang ada di dalam dewan ini, mereka yang ada di luar dewan ini, sudah tentu meletakkan harapan yang tinggi pada kami semua sebagai pemimpin hari ini, bahawa hari mendatang itu akan kita dapat melakar sejarah yang cemerlang untuk negara Malaysia. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebuah kerajaan, kita tidak boleh melihat dalam tempoh jangka waktu sehari dua sahaja. Kita tak boleh membuat perancangan untuk bulan depan, untuk 1 tahun saja. Malah kita mesti ada perancangan jangka panjang yang menjangkau tempoh waktu yang lebih lama. Dan dalam hal ini kita ada perancangan besar berdasarkan pada wawasan negara. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 8 tahun akan datang ini, mau tidak mau kita perlu memastikan negara Malaysia kita dinobatkan sebagai negara maju berpendapatan tinggi. Dan saya kira wawasan ini, impian ini yang kita terjemahkan sebagai wawasan, yang kita nak jadikan sebagai realiti melalui dasar transformasi negara, bukan merupakan impian kami sahaja hari ini, tetapi sebenarnya kami mengisi impian dan pengharapan besar setiap daripada siswa-siswi yang ada dalam negara kita. Jika pada masa itu Malaysia dimartabatkan sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi, siapa yang akan dapat faedah? Siapa yang akan dapat jaminan? Tak lain dan tak bukan para siswa-siswi yang ada dalam dewan, dua dewan di seluruh negara. Oleh itu, sebagai sebuah kerajaan, kita mesti memikir generasi akan datang. Untuk generasi akan datang, saya teringat pada ungkapan, apa bezanya di antara seorang statesman dan seorang politician? Jawab, a statesman thinks of the next generation, a politician thinks of the next generation.
Saya nak katakan bahawa saya tidak maulah meletakkan diri saya dalam bakul sini. Nak katakan bahawa I am a statesman, tapi realitinya kita memikir tentang generasi akan datang. Tapi di samping itu saya juga seorang realis. Kita tidak akan sampai kepada generasi akan datang pertimbangan kita kalau kita tak berjaya dalam masa pilihan raya. Jadi in reality it is good to be both a statesman and a politician. Tapi pada malam ini saya bukan nak cakap tentang politik. Saya nak cakap tentang tanggungjawab. Apa yang kita lakukan hari ini menguruskan negara dengan baik, hasilnya tak payah tunggu 8 tahun akan datang. Hasilnya hari ini kita berhasil menumpahkannya dalam tempoh hanya setahun saja. Hasil negara kita melonjak sebanyak 26 bilion ringgit daripada tahun 2010 hingga 2011. Sebab itulah buku voucher Satu Malaysia. Dah dapat buku voucher? Semua dapat? Saya dengar kat ujung-ujung telinga ada yang kata nak lagi dia. Banyak orang pelajar-pelajar boleh dapat buku voucher Satu Malaysia di tweet kat saya, Datuk, tahun depan boleh lagi tak? Kita boleh buat perkara ini kerana kita mengurus takdir negara dengan baik. Buku voucher RM200 kita buat. Buat kali pertama dalam sejarah negara kita, pendidikan sekolah rendah menengah percuma. Bukan sahaja percuma, tambah RM100 lagi setiap pelajar sekolah rendah dan menengah. Dan yang paling besar kesannya bila kita berjaya memberi BRIM Bantuan Rakyat Satu Malaysia RM500 pada setiap keluarga pendapatan RM3,000 ke bawah. Kalau itu merupakan hasil yang boleh kita berikan jangka waktu pendek, kita juga bukan merupakan kerajaan yang bersifat populis. Pembangkang mendakwa kononnya kita pinjam duit daripada Bank Dunia, daripada IMF untuk membayar BRIM buku voucher RM200, RM100 pada pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, itu bukan hakikatnya. Kita boleh beri segala bantuan ini kerana hasil negara kita telah bertambah. Dan hasil negara kita bertambah sebab kita telah merangsangkan ekonomi kita. Dan ekonomi kita yang terangsang itu menyebabkan hasil negara bertambah. Dan kutipan cukai yang lebih berkesan juga menambahkan hasil. Kalau itu merupakan hasil jangka pendek,
Seperti mana saya katakan tadi, kita tak lupa juga menyediakan apa yang dijangkaan untuk generasi akan datang. Apa yang mereka perlukan? Tentu sekali yang paling besar sekali, ada ke tidak pekerjaan yang setimpal dengan jurusan. Betul tak? Memimpin mengganggu saya sebetulnya. Dan mereka hendakkan pekerjaan yang semakin memberi kepuasan pada mereka. Bila kita buat projek seperti MRT umpamanya, ini bukan kita nak katakan projek mega, tapi projek seperti ini membolehkan umpamanya konsultan, syarikat konsultan engineer boleh memberi pekerjaan, boleh mengambil graduate-graduate dalam bidang kejuruteraan umpamanya untuk bekerja dengan konsultan engineer mereka, engineering firm mereka. Kalau mereka yang dapat kontrak membuat terowong umpamanya, boleh memberi pekerjaan kepada para. Kalau kita melaksanakan umpamanya projek raksasa oleh Petronas di Pengeranjo dengan nilai pelaburan sebanyak 60 bilion. Tapi bateri tu tapi bateri tu Petronas dan rakan-rakannya boleh memberi pekerjaan dah masuk FB kepada siswa-siswi kita yang hari ini sedang menuntut, tapi dalam masa 1-2 tahun lagi mereka akan keluar, mereka nak cari pekerjaan. Siapa yang akan sediakan pekerjaan untuk mereka? Kalau kita tidak melakukan perancangan yang begini teratur dan sistematik yang kita telah buat ke belakang, kalau kita tidak menggalakkan pelaburan sebanyak 120 bilion pada tahun sudah, tak mungkin kita dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk para graduate. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengikut perancangan kita dalam masa sepanjang plan transformasi ekonomi kita ada perancangan untuk menyediakan sebanyak 3.3 juta pekerjaan menjelang tahun 2020. Dan inilah pada saya, kalau saya cakap dengan saudara-saudari sekalian, sebab saya juga teringat waktu saya di universiti, yang berlega dalam kepala saya ialah apakah peluang pekerjaan selepas saya menjadi seorang graduate nanti. Sama ada saya dapat peluang, saya dapat kekuasaan, dan saya kira bila saya lihat saudara-saudara sekalian, itu juga tak yang agaknya berlega dalam minda setiap yang ada di dalam maupun di luar rumah. Jadi percayalah, sebagai sebuah kerajaan, kita akan memberi perhatian yang sepenuhnya dalam hal ini. Kita akan membangunkan ekonomi negara kita supaya kita dapat mencapai kadar pertumbuhan antara 5-6% setahun. Kalau sudah dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu,
kita boleh mencapai tahap perkembangan ekonomi sebanyak 5.1. Negara-negara di Eropah terpaksa mengurangkan gaji pejabat-pejabat awamnya, tapi Malaysia boleh tambah gaji pejabat-pejabat awamnya, termasuk untuk pensyarat kita itu dapat dinaikkan 7 hingga 13%. Saudara-saudari sekalian, sebab itulah rancangan kita ini memanglah untuk saudara-saudari sekalian. Dan dasar transformasi negara kita ini jika berjalan dengan baik dan lancar, maka apa yang kita harapkan itu InsyaAllah boleh jadi realiti dan negara. Saya ucap terima kasih untuk kali kata siswa-siswi ini tak akan benarkan saya berjalan ke seorangan dia. Terima kasih. Banyak juga bunyi-bunyi sokong tadi. Barangkali kalau ada agaknya lah, kalau ada seorang siswa nak turunkan gambar saya, banyak lagi yang nak naikkan gambar saya. Sudah menjadi adat lumrah, tak apa. Dalam sistem demokrasi mesti kita tak boleh dapat 100%. Kalau kita dapat sokongan 100%, dia kata kita tipu pula. Tapi saya yakin dan percaya dengan kematangan siswa-siswi kita, saya yakin kepada mereka. Sebab itulah bila nak pertimbangkan sama ada kita nak pindah aku tak pindah aku, kenapa saya dan rakan-rakan buat keputusan kita pindah aku? Sebab apa? Asasnya kita percaya kepada siswa-siswi kita. Kita percaya bahawa mereka boleh berfikir secara matang. Saya tekankan soal kebebasan, tapi kebebasan dengan rasa tanggungjawab yang sepenuhnya. Freedom with responsibility. Sebab itulah falsafah kita bila kita pindah aku nanti. InsyaAllah siswa-siswi kita ada peluang. Siapa kata tak ada peluang? Bolehlah nak pergi mana, bolehlah dengar ceramah siapa pun, boleh juga menjadi anggota parlimen. Tapi bila dalam kampus tumpu pada pelajaran masing-masing. Dengan cara seperti ini, insyaAllah tak ada siapa boleh kata bahawa kita menutup minda pelajaran kita. Kita tak tutup minda pelajaran kita. Mereka boleh dengar siapa pun. Dan ada orang juga rajin jemput orang ke rumahnya sekarang, saya tahu. Tak apa, mereka boleh dengar. Tapi yang penting sekali ialah siswa-siswi kita boleh buat penilaian, boleh membuat pertimbangan. Sebab itulah kerajaan kita bukan nak mengongkong siswa-siswi. Kerajaan kita nak membentuk minda. Tak apalah dapat maklumat daripada mana-mana penjuru pun tak apa. Tapi yang penting ialah buatlah pertimbangan secara matang dan secara bijaksana, kerana siswa-siswi akan menentukan masa depan
saudara-saudari sekalian pada masa ini. Jangan termakan dengan hasutan, jangan termakan dengan janji-janji yang manis, sebab ada orang suka membuat janji bulan, janji bintang, janji cakrawala. Orang putih kata they can promise the sun, the moon, and even the galaxy. Tapi saya nak beritahu pada siswa-siswi sekalian, mereka boleh janji, tapi kerajaan boleh deliver untuk rakyat Malaysia hari ini dan akan datang. Kita tidak akan main soal beli janji, jual beli janji. Kita akan buktikan bahawa rakyat Malaysia, termasuk siswa-siswi, boleh meletakkan keyakinan pada kita. You can trust us untuk memimpin negara kita. Kita memberi jaminan bahawa di bawah kerajaan yang ada hari ini, insya-Allah hari esok lebih baik daripada hari ini untuk saudara-saudara sekalian. Perubahan yang besar sedang berlaku dalam negara kita. Real change is taking place in Malaysia. Ini bukan merupakan sebutan, ini bukan political rhetoric, ini kenyataan yang sebenar. Kita berazam supaya Malaysia tidak jadi sebuah negara yang berada di dalam kelompok pertengahan. Kita nak Malaysia merupakan sebuah negara yang berada di sana. Kita akan terus membangunkan sistem pendidikan kita. Saya menekankan bahawa salah satu daripada unsur yang amat penting ialah untuk mencetuskan pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif di kalangan pelajar-pelajar kita di semua. Ini adalah kerana dunia yang akan datang ini, kita tak dapat membayangkan bagaimana keadaan dunia yang akan datang. 70-80% pekerjaan nanti belum lagi wujud hari ini. Tapi kita mesti menyediakan pelajar-pelajar kita untuk mengisi pekerjaan yang belum lagi wujud hari ini. Inilah cabaran yang ada pada kita. Sebab itulah sistem kita akan melalui transformasi yang besar, melalui engagement dengan rakyat yang telah pun disebutkan oleh Timbalan dan Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran, bahawa proses engagement dengan rakyat untuk menentukan perubahan pada sistem pendidikan kita akan kita lakukan. Dan dalam proses ini, peringkat pengajian tinggi pun kita boleh minta pandangan daripada orang ramai supaya proses perubahan ini dari pendidikan awal kanak-kanak sampai ke universiti akan melalui proses transformasi untuk jadikan pendidikan di dalam negara kita menyediakan untuk generasi akan datang yang akan mengisi cabaran abad ke-21 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik pada soal Yayasan Sukarelawan Siswa ini, saya amat tertarik hati dengan konsep ini. Dari Datuk Seri Khalid tadi, dia segan nak sebut mana-mana dia nak minta, tapi dia signal-signal sikit, taklah peruntukan dana, dia kata memanglah kalau ada yayasan ini kita mesti beri sokongan dalam bentuk dana, dan insyaAllah
Saya tak perlu sebut di sini, tapi insyaAllah kita akan beri peruntukan yang sewajarnya supaya yayasan ini berjaya. Kita nak setiap daripada siswa-siswi kita ini sekurang-kurangnya sekali sepanjang pengajian mereka itu buat kerja sukarelawan. Tapi sebaik-baiknya sekali setiap tahun turun padang supaya mendampingi diri dengan masyarakat. Kita banyak tempat kita boleh lakukan. Kalau susah nak cari tempat, saya terima di Pekan boleh, di Pasir Kudang boleh, di tempat-tempat lain pun boleh. InsyaAllah saudara-saudari siswa-siswi boleh mendapat pengalaman baru. Jadi antara saudara-saudari sekalian adalah iconic figures nanti yang boleh dijadikan sebagai role model kepada saudara-saudari sekalian. Saya yakin dan percaya masa depan negara kita ini insyaAllah, kalau inilah rupa generasi hari ini, saya optimis masa depan negara kita insyaAllah akan terjamin dan cerah. Terima kasih saya ucapkan, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya dengan sukacitanya melancarkan yayasan sukarelawan siswa dengan Masmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin sekalian, majlis merangkapkan